Dia mengandung sebelum nikah. Mereka ni menikah dan mereka lepas mengandung baru menikah. Oh. Lepas beranak kena nikah sekali lagi. Berbelit-belit sekali. Okey. Ini soalan biasa berlaku dalam masyarakat. Bila dia berlakulah mengandung sebelum nikah. Faham lagi? Bahasa lama ni, bahasa Terengganu. Orang KL tak cakap dah ni mengandung-mengandung ni orang lama ni. Kalau tulis ni. Orang KL kata apa? Pregnant. Macam Mak Saleh, muka hitam. Pregnant. Dulu kita kecil-kecil orang panggil apa? Perut besar. Ingat masa budak-budak. Orang tua-tua cakap perut besar, kan? Mengandung. Bahasa Arab hamil. Okey? Bahasa Melayu lama mengandung. Tak? Macam haid lah. Arab haid. Orang Terengganu datang bulan. Pasal tiap-tiap bulan datang. Orang KL period. Naik mai period. Kalau posye okey tak period. Bang, tak apalah ikut sukamu. Jangan sakit hati orang sudah. Faham dia nak period kenapa tak? Jadi faham. Okey. Bila dah mengandung dia pun kahwin. Okey, soalan dia lepas dah beranak kena nikah balik. Jawabnya, kamu nikah masa mengandung tu sah atau tidak? Situlah soalan dia. Kalau nikah sudah sah, tak perlu nikah lagi. Okey, dalam mazhab 4. Dengar baik-baik. Kita ada 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. 2 mazhab mengatakan perkahwinan ketika mengandung tidak sah. Iaitu mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki, orang Tunisia, orang Algeria, orang Morocco. Okey? Tidak sah kahwin dengan perempuan yang hamil zina. Faham? Tak ada suami, tak sah. Okey? Mazhab Hambali termasuk orang Saudi, orang Bahrain, orang Oman. Okey? Tak sah. Yang kata sah nikah dengan perempuan yang mengandung zina tadi, 2 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ingat tak? Jelas. Jadi tak payah bala-bala. Okey? Yang kata sah nikah mengandung anak zina ialah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Yang kata tak sah mazhab Hambali, mazhab Maliki. Okey, jelas. Okey, kita mazhab Syafi'i. Hukumnya sah. Bila sudah sah nikah, tidak perlu nikah lagi. Dah tu berzina, wajib bertaubat. Allah tak heran dosa kita banyak. Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Betul tak? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Betul tak? Banyak dosa, banyak minta ampun. Nabi kata Allah sayang orang yang banyak dosa tapi suka minta maaf. Tak?